Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari, hari ini saya mengambil peluang untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha yang akan kita sambut esok insya-Allah. Hari ini kita harus berenung, mengingatkan sama kita bahawa Hari Raya bukan sekadar satu hari raya biasa, bukan sekadar kunjung-mengunjung, tapi ia juga ialah satu hari untuk kita merenung nilai pengorbanan, peningkatan takwa dan kasih sayang yang ditekankan dalam Islam. Pada hari ini, di saat para jemaah haji sedang wukuf di Arafah, kita di Malaysia di rumah juga diingatkan untuk sama-sama untuk berfikir, merenung sejenak. Apakah kita benar-benar mengawal hawa nafsu kita? Apakah kita sanggup mengorbankan kepentingan diri demi agama kita, keluarga dan masyarakat? Wukuf di Arafah mengajar kita tentang penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya badan berdiri di tanah lapang, tetapi hati, fikiran dan amal kita juga berhenti dari maksiat dan bermuhasabah. Di Aidil Adha kita diperintahkan berkorban, bukan semata-mata untuk makan daging, tetapi ia untuk mengingatkan kita bahawa hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri. Aidil Adha mengajar kita tentang orang kaya perlu berkongsi dengan fakir miskin. Orang yang kuat harus membantu mereka yang lemah. Orang yang mampu harus membantu mereka yang tertekan ataupun tidak mampu. Semangat pengorbanan ini juga bermaksud berani melepaskan sikap sombong, ego dan juga dengki, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, berani membenturkan yang salah demi mendapat redha Allah. Saya berharap sempena Aidil Adha ini kita semua dapat membawa semangat wukuf di Arafah di dalam kehidupan seharian, yang bermaksud kesamaan antara kita, dan yang berbeza hanyalah nilai takwa di sisi Allah. Erti Arafah juga mengajak kita agar berhenti daripada melakukan keburukan, berhenti dari menzalimi orang ramai, dan berhenti dari memandang rendah orang lain. Semoga amalan ibadah kita, termasuk ketakwaan, taubat kita dan budaya korban kita ini diterima oleh Allah. Semoga masyarakat kita lebih amanah, lebih empati, lebih prihatin, lebih berani mengorbankan sesuatu yang bernilai demi kepentingan bersama. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada saya, Haji Haid Muhammad Nazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.